Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi saya ke udara melalui video mengenai dengan isu Menara Kuala Lumpur. Pada 13 hari bulan petang saya dah komen mengenai dengan Menara Kuala Lumpur yang cuba dirampas pengurusan daripada orang Melayu dan diserah kepada syarikat usaha sama, bukan Melayu dengan Melayu, 70-30. Dan selepas majlis 13 hari bulan, program buka kapsul oleh Yang Amat Berhormat, oleh Yang Amat Berbahagia Tun Mahathir dan turut dihadiri oleh Tan Sri Yudin Yassin. Tiba-tiba 2 hari selepas itu, majlis 13 hari bulan April, manakala 16 hari bulan malam 17, pihak Kementerian Komunikasi datang ke Menara Kuala Lumpur, perintah supaya pihak syarikat Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd mengosongkan premis dengan alasan mengatakan ini tindakan Ketua Pesuruhjaya Tanah, sebab didapati Menara Kuala Lumpur ni tidak selamat lagi dan ianya diperintah tutup buat sementara waktu. Di samping syarikat yang baru ni diarah untuk melakukan penambahbaikan. Aneh. Betul-betul aneh. Dan saya percaya tindakan ini ada kena-mengena dengan pihak pengurusan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd mengundang Tun Dr. Mahathir membuka kapsul 13 hari bulan 4. Saya percaya itu. Sebab tiba-tiba 2 hari selepas itu, walaupun dah ada notis pengosongan, tapi tiba-tiba agak agresif selepas 2 hari. Dan kita tahu kes Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd ni ada dalam mahkamah. Why so daring nak halau dia orang ni keluar dan tutup kononnya tak selamat. Saya percaya ini semua ni alasan saja. Alasan untuk nak menghalau pengurusan Bumiputera Melayu, iaitu syarikat Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. Kalau betul katanya Menara Kuala Lumpur ni tidak selamat, perlu penambahbaikan, kenapa tidak cakap awal-awal kepada pihak pengurusan? Ataupun kenapa tidak beri peluang keluar notis kepada pengurusan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, kita nak you menambah baik kedudukan menara ni kerana ada yang tak selamat, kami bagi syarat, ini perkara yang perlu kamu betul-betul perbaiki. Kenapa tak buat begitu? Kenapa terus halau? Ini alasan. Alasan untuk keluarkan syarikat Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd yang dipunyai oleh orang Melayu ni. Maka gunalah alasan ini tindakan Pesuruhjaya, Ketua Pesuruhjaya Tanah. Ialah ini agensi kerajaan. Agensi kerajaan ni terima arahan daripada siapa? Menteri. Terima arahan daripada Perdana Menteri. Dia melakukan kerja atas arahan dia. Tapi siapa yang buat keputusan? Tak ada sifat kemanusiaan. Kesian belas. Lepas tu menggunakan macam-macam alasan. Saya nak tahu, beritahu mudah aja kepada Fahmi Fadil ni. Kamu tahu tak kamu orang Melayu tak? Pernah tak kamu dengar pepatah, mau 1000 daya tak mau 1000 dalih? Tahu tak? Kalau nak bagi peluang terus kepada syarikat Bumiputera yang sedang menguruskan ni pun tidak ada masalah, tidak ada isu, dan mereka ikut semua SOP masa perundingan mengikut taklimat yang diorang bagi, jadi apa masalahnya? Kenapa tak boleh bagi peluang kepada diorang? Apa sebab?
Sebab nak bagi pada syarikat baru. Dan syarikat baru ni dah terdedah dah siapa punya. Yang 30%, 30% ni orang Melayu ni, ini ada orang PKR ataupun ada orang berkepentingan politik. Jadi 70-30. Dulu 70 Melayu, 30 bukan Melayu. Sekarang ni dah terbalik zaman Madani ni. Zaman Madani ni bukan Melayu 70, Melayu 30. Non-Bumi 70%, Bumi 30%. Sekarang ni patutnya bagilah syarikat yang sudah ada Bumi Putera 100%, kekallah 70%. Bukan diterbalikkan begitu. Berapa banyak syarikat yang dipunyai oleh bukan Bumi Putera yang orang Melayu ada 70%. Mana ada? 30% pun hanyut. Jadi ni semua ni politik semata-mata. It's a political decision. Maka pihak pengurusan syarikat Menara Kuala Lumpur Perak jadi masa. Ni kes dah dalam mahkamah. Bila nak selesai pun kita tak tahu. Walaupun kes dalam mahkamah, dia tak hormat keputusan mahkamah. Belum tentu lagi. Belum putus lagi. Patut tunggu selesai kes mahkamah dulu. Ni dah masuk dulu. Lepas tu mahkamah ni pula akan mengambil masa. Lepas keputusan Melayu, Pak Melayu, Mahkamah Persekutuan. Lepas tu saya makan kehakiman 2-3 tahun. Orang ni dah kena keluar dah. Orang baru dah masuk. Ini ke cara kita mentadbir yang dikatakan tata kelola ni? Telus. Kononnya Melayu, kepentingan Melayu tidak diusik. Bangsa lain pun kita jaga. Tapi cara pelaksanaan sekarang ni sudah banyak hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Melayu dah jadi tunggal langgar. Isu ekonomi dah paling yang penting sekali. Banyak lagi isu-isu lain tapi saya pun bagi perhatian tapi tidak seserius isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi. Itu kedudukan kepentingan ekonomi orang Melayu. Sama lah juga cerita tanah raut yang kita tahu dia menjadi isu kerana diterokai oleh pihak-pihak tertentu buka kawasan tanah sifat kekal tanam Musaking. Sultan Pahang merasmi Dewan Undangan Negeri Pahang mendedahkan sebanyak 14,494,908 hektar tanah di Pahang diterokai secara haram. Beberapa dekat namanya. Apa ni? Patutlah tanah rezerv Melayu seluruh Malaysia dah tinggal 12%. Takkan agensi-agensi kerajaan tak tahu? Agensi-agensi kerajaan negeri, agensi kerajaan pusat, ketua-ketua pengarah dah buat apa? Ataupun mereka ni turut terlibat. Itulah yang Putera buat cadangan, gesaan supaya SPRM masuk dan siasat. Ke bawah dulu yang maham dia Sultan Pahang agak bermurah hati, berlembut hati. Walaupun kecewa. Baginda kata dia kecewa. Tapi biarlah. Yang lalu tu dah berlalu. Start dengan semangat baru. Jangan lagi lulus. Kira begitu humble Sultan Pahang. Tapi pada saya, sebagai rakyat, undang-undang tetap undang-undang. Maknanya SPRM kena siasat. Siapa yang melakukan kesalahan, siapa makan lada, dia rasa benar, dia kena. Kita tak boleh biar begitu sebab berapa puluh juta, ratus juta melibatkan kerugian kepada kerajaan negeri. Termasuk juga segi sebanyak hasil untuk kerajaan pusat. Kenapa perkara ini boleh berlaku? So tak sepatutnya dibiarkan begitu saja. Jadi banyak dah perkara-perkara seumpama ini terus berlaku. Dan saya agak teruja lah bila Sultan Pahang bertitah demikian. Sebab apabila Sultan Pahang bertitah demikian,
Barulah ramai-ramai orang Melayu mula bersuara. Baru berani. Dulu 2-3 kerak je NGO. Tak ada yang berani. Bila setapan bersuara, semua dah berani. Turun dengan pakaian pahlawan, dengan tanjak semua sekali. Tapi nasi dah jadi bubur. Ini orang kata ni. Air mata berdarah pun tak guna lagi. Boleh nak istiar. Aku pahlawan Melayu. Chase! Kami akan menentang ketitisan darah terakhir. Tak nak habis dah. Macam di Palestin lah. Apakah kita akan menghadapi suasana macam ini? Begitu juga. Ke bawah dulu yang Maha Seri Paduka Baginda Pertua Agong bertitah dengan bak bendera ni. Ni saya nak cakap berasingan isu ini. Ramai berani. Apa berduyung-duyung. Apa ni buat report. Apa ni sebab Tuanku Agong bertitah. Maknanya ini yang dulu saya kata, kalau dulu yang Maha Seri Paduka Baginda yang Pertua Agong, Majlis Raja-Raja Melayu hands on. Tahu tak? Proaktif. Sentiasa beri fokus kepada isu Islam, isu Melayu yang membabitkan soal agama Islam, yang membabitkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, lagu negaraku, bendera Malaysia, jalur gemilang. Ini benda-benda macam ini, kalau cepat bertindak, tak akan jadi macam sekarang. Jadi Alhamdulillah. Tapi mulai hari ini juga saya berharap dulu-dulu yang Raja-Raja Melayu mesti hands on. Makna proaktif. Jangan jadi macam sekarang ni. Hampir macam nak hilang negeri. Separuh satu suku negeri dah tanah dah diterokai. Nasib baik dia orang berterokai secara halal. Masih lagi milik kerajaan negeri. Kalau dulu ada tanah Rizal Melayu bertukar pada tanah bukan Melayu. Gelar nama tu bertukar. Dah nak betulkan balik kena pergi mahkamah. Sebab soal tanah ni rumit tau. You tengok macam mana tanah UMNO yang orang tuduh Dr. Mahathir tak nak serah. Nama dengan IC silap dalam geram pun susah nak selesaikan. Jadi balik kepada Menara Kuala Lumpur ni, saya nak cakap lah, saudara yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nak merayu lah. Setidak-tidaknya dia suka ke tidak, kita berkenalan dulu, berjuang kerana Melayu dan Islam. Tolong tengok balik kes ini. Adalah simpati kepada pengurusan honor syarikat Menara Kuala Lumpur dan Berhad ni. Jangan zalim. Saya tak kisahlah Fahmi Fadil ni. Dia ni setakat tukar sorak ya. Tak ada rekod pun dulu. Sebelum jadi Menteri Berjuang Demi Melayu. Cuma masuk PKR dapat rezeki tersepak. Menjadi menteri. Hanya buat kenyataan demi kenyataan yang semua menyakiti hati orang Melayu. Ini pula bercakap bab Menara Kuala Lumpur kerana rusak. Tiba-tiba rusak. Lepas 2 hari Dr. Mahathir pergi, maka menara tu tak selamat lagi. Betul-betul lah. Saya ingat dalam filem Melayu by A.R. Tompe, A.S. Kadarisman, apa nama Nispu, apa ni Sudin, Aziz Hatta, semua lebih hebat daripada Fahmi Fadil. Fahmi mana? Fahmi Fadil lah. Fahmi Fadil lah. Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi ni. Ni dia lebih hebat daripada pelawak-pelawak termasyhur dalam filem Melayu dulu. Jadi betul-betul dia insult the mind of the public. Betul-betul dia mempersonalkan minda orang Melayu. Keluarlah, menara tu kita tutup, tempat tak selamat. Wah, bukit yang nak runtuh pun tak kisah. Tiba-tiba runtuh dulu baru nak tumbuh, dia tak kuasa menyiasat. Bukit. Apa ni? Tengok apa yang berlaku di Putra Heights. Yang ini betul lah nak ambil berat.
Panggil apa ni owner ni betul-betul tunjuk mana yang rusak. Certify betul-betul, jangan buat keputusan sebelah pihak. Mantan-mantan kamu owner, kamu ikut suka hati. Kalau di negara barat, it's not easy. Because once you occupy the building, you bayar sewa, you want to chase out orang ni, apatah lagi dia sudah buka proposal, dia sudah buat cadangan, you cannot chase out. So ini betul-betul zalim. Terima kasih.